Aku belanja 10 juta bina villa untuk satu kampung. Kenapa rumah lama bapak aku masih buruh? Lagi satu. Apa hal dengan tokong nenek moyang yang tiba-tiba ada tu? Alahai, Luceng, kau tak tahu cerita. Rumah lama kau yang buruk tu. Lepas pakai beriksa, ia bangunan lama yang penting. Tak boleh roboh sesuka hati. Habis tu, bahan binaan rumah aku? Korang semua rembat ke? Kenapa cakap kasar sangat? Apa maksud rembat? Kami guna untuk bina rumah nenek moyang. Bina rumah nenek moyang? Dulu aku bagi 10 juta. Dalam senarai tu jelas-jelas tulis. Hanya bina 30 villa untuk penduduk kampung. Bila masa ada bajet untuk tokong nenek moyang? Ini semua dah bincang. Nenek moyang restu kita dapat duduk villa. Kenalah bina tokong untuk berterima kasih. Kan? Kau kan bermurah sangat. Tak kisah pun pasal bahan sikit ni. Ini semua untuk kebaikan satu kampung. Aku tak kisah pasal duit. Aku kisah mak bapak aku duduk sini. Bocor sana sini. Tapi korang, guna bahan yang aku beli. Duduk villa yang aku bina. Masih nak buat aku macam orang bodoh? Luceng, jangan marah. Ini semua salah faham. Tokong tu pun untuk kebaikan semua. Rumah lama mat ayah kau tu. Nanti kami akan cari jalan untuk baiki. Macam mana nak baiki? Guna sisa-sisa bahan yang tinggal? Nak buatkan pondok untuk ayah aku? Kau dewang, jangan nak kelentong aku. Aku tanya kau. Bahan binaan yang aku bagi dulu tu. Selain untuk bina tokong. Yang lain pergi mana? Bos Lu, saya baru semak senarai bahan binaan. Kau dewang guna bahan yang lebih tu. Untuk anak dia. Bina banglo kat luar kampung. Besi dan jubin yang lain. Semua orang dah bawa balik rumah. Untuk baiki rumah lama masing-masing. Korang dah melampau sangat. Sudahlah, Cheng. Jangan besarkan hal ni. Kita mengalah jelah. Mereka ramai. Kita takkan menang punya. Nanti mak dengan ayah ke masih nak tinggal kat kampung ni. Betul tu, duit dah habis. Kita reda jelah. Tak pe, kita keluar duit sendiri baiki balik. Semua ni jiran-jiran kita juga. Jangan sampai orang cakap kau balik kampung nak menunjuk. Ramai orang, jadi betulah macam tu? Sebab korang terlalu baik dengan diorang lah. Baru ada tak kenang budi yang makin melampau. Kau cakap siapa tak kenang budi ni? Orang kaya pun nak berkira pasal bahan ke? Kedekut betul. Luceng, kalau cakap macam tu, saya boleh marah ni. Masa bahan-bahan awat sampai dulu. Ada banyak lebihan bahan. Kalau buang, membazir je. Anak saya nak bina banglo kecil. Apa salahnya? Sudahlah, jangan cakap banyak. Cheng dulu keluarkan duit sendiri. Untuk bina rumah kat kampung kita. Sekarang kita ambil bahan dia. Memang kita yang salah. Kalau tak cakap, tak ada siapa ingat ke bisu. Kau ni sokong siapa sebenarnya? Memandangkan kamu semua tak nak berunding. Saya pun tak perlu berlembut lagi. Hello, Encik Lu. Kenapa Encik telefon saya? Ini pasal bayaran AZK. Jangan risau, bila projek siap. Encik boleh periksa dulu baru tanda tangan dan bayar. Jangan tergesa-gesa nak siapkan. Sekarang, sebagai pelabur, saya isytiharkan. Disebabkan pelanggaran kontrak yang serius dan penyalahgunaan bahan binaan, projek ini ditamatkan serta-merta. Apa? Encik Lu? Encik tak bergurau kan? Projek ni dah nak siap dah. Saya bayar 2 kali ganda. Sekarang juga. Bawa orang-orang awak. Dan peralatan. Hantar beberapa jentolak lagi ke sini. Semua bahan binaan yang aku beli tu. Termasuk pintu tingkap yang belum pasang lagi. Peralatan dapur, bilik air. Sampai jubin lantai yang dah pasang pun. Robohkan dan bawa pergi semua. Luceng, kau dah gila ke? Bukan guna sikit bahan kerja ke? Takkanlah nak melenting sangat. Rumah-rumah ni sekarang dah jadi hak semua orang kampung. Kau berani sentuh sikit pun. Aku akan pastikan kau bankrupt. Dulu dah tanda tangan perjanjian. Sistem air dan elektrik kampung ni aku yang bina sendiri. Sistem bekalan air dan elektrik yang berasingan. Sebelum diserahkan, hak guna 30 buah villa ni pun milik aku. Apa yang hak semua orang kampung? Kontrak aku yang tanda tangan. Duit aku yang keluar. Permit pembaharuan tanah pun aku yang mohon. Memandangkan mak ayah aku tak dapat duduk. Jadi tak ada siapa pun boleh duduk. Dalam 10 minit, pasukan perobohan akan sampai. Baik korang cepat-cepatlah. Kemas barang-barang korang. Kapten Liu, peralatan dah sampai? Dah sampai semua. Nak mula dari mana? Selain villa-villa tu,
Dewan nenek moyang ni, dari bumbung sampai tapak. Korek sampai bersih. Aku nak tengok siapa yang berani. Ini Dewan Nenek Moyang Keluarga. Tempat keramat seluruh kampung. Dewan nenek moyang seluruh kampung. Habis tu, kenapa pula tokong ni nama keluarga kau? Kau dah duduk villa aku. Guna elektrik ayah aku. Sekarang ni bahan bina tokong pun. Kau nak buat hak milik kau sendiri. Besar betul selera kau. Aku dah lama rasa tak kena. Dulu dia yang mula-mula cakap nak bina tokong. Sekarang dah siap. Kenapa pula nak jadi hak keluarga Ga? Betul tu. Ini kan tokong untuk semua orang. Takkan nak sembah nenek moyang keluarga kau je? Bisa ngapa ni? Tokong ni dibina atas tanah kampung kita. Jadi ini hak milik seluruh kampung. Aku yang uruskan. Apa salahnya? Bukan hak korang nak menyibuk. Belum serah, belum periksa. Ini cuma timbunan batu bata je. Lagipun, ini batu bata aku. Kalau aku nak hancurkan jadi serbuk pun, bukan kau yang boleh arahkan aku. Kapten Liu, beritahu juru elektrik. Potong bekalan air dan elektrik sekarang. Bersedia. Esok kita mula robohkan. Kau pergi beritahu penduduk kampung. Kalau tak nak tidur atas lantai, sekarang ikut pergi tinggal di kampung sebelah. Baik, Bos Lu. Saya pergi sekarang. Kemudahan elektrik ni nadi seluruh kampung. Kani membuli orang. Memang, kemudahan elektrik tu nadi. Tapi, saya yang biayai pembinaan ni. Saya nak kamu semua fikirkan balik. Siapa sebenarnya yang salah siapa? Cepatlah sambung balik ke raya ni. Kaleta, saya berjam masuk. Peguam Wang. Rumah lama saya dikepung secara haram. Mereka pegang senjata, nak cari pasal. Ikut saja pelan yang kita dah setuju tu. Terima kasih, Peguam Wang. Salah faham Jenny. Salah faham. Kita boleh bincang elok-elok. Tolong hormat diri sendiri. Kami datang untuk jalankan tugas. Orang yang tak berkenaan jangan ganggu. Perhatian kepada semua penduduk kampung. 30 buah villa ini, semuanya dibiayai oleh Encik Lu Cheng dan dibina atas nama Encik Lu Cheng. Sekarang, kami akan menyita setiap satu mengikut undang-undang. Siapa yang berani cabut meterai ini, dia dah merosakkan harta orang lain dan akan ditahan mengikut undang-undang. Kenapa kena sita pula? Barang kami semua dah masuk. Lu Cheng ni, kenapa kejam sangat? Suka hati je nak sita. Cepatlah pindah. Cepatlah pindah. Ah Cheng, tengoklah. Dulu mereka pernah tolong keluarga kita sikip-sikip. Kita akan berjiran. Hari-hari jumpa. Mereka tetap orang kampung kita juga. Ma. Dah tak ada rumah lagi kat sini. Kita patut pergi dah. Rumah ni bocor, memanglah bocor. Tapi dah teman kita seumur hidup. Ayah, maaf, janganlah dikenang lagi. Ada kehidupan yang lebih baik menanti kita kat bandar. Kalau Lu Cheng tak pulihkan elektrik air, tak tarik balik arahan sita tu, kami takkan bangun. Kak Jok, tolonglah. Biar kami lalu. Ni duit simpanan saya. Ambillah. Tolonglah pujuk dia untuk kami. Janganlah buat hal lagi. Anak kadah buat aku tak ada tempat tinggal. Duit busuk sikit ni nak bagi kak pengemis? Mimpi. Ma. Bukan saya yang tolak dia. Jangan nak menipu. Pergi. Kapten Liu. Semua jentera berat masuk sekarang. Saya dah ubah fikiran. Robohkan villa yang baru saya agihkan untuk keluarga Zhou tu. Hello, pusat kecemasan? Ayah, teman mak pergi hospital bandar untuk pemeriksaan. Saya akan datang lepas selesai kat sini. Lu Cheng, kau berani robohkan rumah aku. Saya ulang lagi. Rumah ni saya yang bayar untuk bina. Bukan awak punya. Saya robohkan harta sah yang saya biayai. Tapi belum diserahkan. Peguam Wang. Siapa yang berani dekat dengan jentera pengorek dan cuba buat onar? Rakaman penuh akan dibuat. Akan didakwa atas cubaan memeras ugut dan menghalang tugas. Dengar sini semua. Disebabkan jawatan kuasa kampung telah melakukan pelanggaran kontrak yang serius. Menyebabkan projek pengubahsuaian ini hilang kesahihannya. Sekarang, Encik Lu Cheng, sebagai pelabur, mengarahkan perobohan paksa. Mula. Encik Lu, mereka halang. Jangan takut. Dia tak berani. Kalau jadi besar, dia takkan mampu tanggung akibatnya. Kau turun, biar aku. Rumah saya.
keluarga saya. Bangunlah semua. Lu Cheng, kau dah ubah fikiran? Tak jadi robokan. Korang silap besar. Peluang tu korang sendiri yang tak nak. Bila aku dah selesai robohkan, aku akan aturkan korang tinggal di rumah lama kampung sebelah. Lu Cheng, kau melampau sangat. Aku suruh kau robohkan. Lepaskan saya. Apa hak korang halang saya? Lu Cheng robohkan rumah kita. Kenapa korang tak halang dia? Tapi halang saya pula? Apa ha? Hak sebab kau songlap bahan binaan yang aku sumbang. Dan bina tokong serta rumah peribadi secara haram. Hak sebab kau sekarang cuba mencederakan orang. Teruskan kerja sepenuhnya. Robohkan semua yang tinggal. Ah Cheng, ini, tempat apa ni? Kita silap tempat ke? Tak silap. Masuklah. Rumah ni berapa harga dia? Kita tak mampu nak duduk sini. Cepatlah pergi, jangan kotorkan lantai orang. Saya kata duduk sinilah. Kawan saya muflis dalam perniagaan. Dia bagi rumah ni kat saya sebagai bayaran hutang. Tak ada orang duduk, kosong je. Yuran penyelenggaraan pun saya dah bayar. Mulai sekarang, mak ayah duduklah sini. Rumah besar macam ni. Gau Dewang dan beberapa orang kampung yang buat hal tu. Semua dah dibawa untuk disiasat. Baik, saya faham. Memang padan muka diorang. Tak apalah, saya letak dulu. Tunggu, Bos Ru. Ada hal besar jadi kat kampung. Dengar cerita tadi kat tapak runtuhan tu. Macam ada orang mati. Pak Cik Song yang kena. Rumah-rumah kat kampung dah separuh runtuh. Hujan lebat sangat, kemah runtuh. Dia pergi ambil kandas kalis air, tergelincir. Kaki dia kena hempap. Masa diselamatkan, dia dah demam panas tak sedarkan diri. Sekarang tengah dihantar ke Hospital Pusat Bandar No. 1. Ah Cheng, Ma dengar kamu sebut Pak Cik Song tadi. Kenapa dengan dia? Apa hal besar yang jadi? Pak Cik Song pergi runtuhan nak ambil kandas. Dah kena hempap. Pengsan, tengah dihantar ke hospital. Aduh, kesiannya Pak Cik Song. Dia tu orang baik sangat. Masa keluarga kita susah dulu. Dia tiap pagi pergi potong kayu kat gunung, jual, tolong kita. Dia ni jujur sepanjang hidup dia. Siapa-siapa kat kampung ada masalah, dia orang pertama hulu tangan tolong. Kenapa pula dia kena derita macam ni? Ayah, kenapa tak cakap awal-awal? Kalau saya tahu, mesti saya takkan robohkan rumah dia. Cepat sediakan kereta ke Hospital Pusat Bandar No. 1. Lepas tu, hubungi pakar ortopedik terbaik hospital. Tak kira berapa kos. Pak Cik Song mesti diselamatkan. Jom, kita cepat pergi. Saya kena pergi tengok dia. Saya kena tunggu dia sedar. Ayah jangan risau. Saya akan pastikan dia selamat. Kita pergi sekarang. Dah sampai ke? Baru masuk kecemasan. Kena bayar deposit 300,000. Tak ada siapa kat kampung nak bayar. Pergi kaunter bayaran kecemasan. Dari akaun pribadi saya sekarang. Terus masukkan 300,000. Harap-harap tak ada apa-apalah. Kes Jauh Dewang ni dah selesai sepenuhnya. Duit dan bahan yang dia curi masih dalam proses rampasan. Tapi, keadaan kampung Beishan sekarang ni mungkin tak boleh tunggu prosedur lagi. Hal Pak Cik Song tu dah sedarkan semua orang kampung. Rumah-rumah dah jadi runtuhan. Bila hujan lebat je, tempat nak pasang kemah plastik pun dah tak ada. Kampung tu memang tak boleh duduk dah sekarang. Ini surat rayuan yang semua penduduk kampung dah tanda tangan. Diorang cakap, asalkan Encik Lu sanggup balik dan bina semula rumah. Apa saja yang Encik Lu suruh buat, diorang akan buat. Bukan saya dah suruh diorang pergi rumah lama kat kampung sebelah ke? Penduduk kampung ni sentimental, Encik Lu. Diorang tak nak pergi langsung. Diorang kata akar diorang kat sini. Lagi setengah bulan dah nak sejuk, masuk musim sejuk. Itu pilihan diorang sendiri. Saya tahu diorang tamak.
Tak tahu diuntung. Tapi Encik Lu, lebih 100 orang ni, sekarang semua berhimpit kat pintu masuk kampung. Dalam tapak tokong lama yang bocor tu. Ah Cheng, nyawa Pak Cik ni kamu yang selamatkan. Berapa banyak dah habis? Nanti Pak Cik kutip barang lu pun akan bayar balik. Tenang je, jaga luka tu. Kos perubatan saya dah bayarkan. Saya tahu awak banyak tolong keluarga kami. Dulu kalau saya tahu awal-awal, rumah awak takkan dirobohkan. Saya nak minta maaf pada awak. Encik Lu. Semua orang dah datang. Kampung ni memang tak boleh duduk dah. Tengoklah. Korang tahu tak? Kenapa? Korang semua berhimpit kat sini hari ni? Sebab korang tamak haloba. Sebab korang rasa, saya, Lu Cheng, kena keluarkan duit. Tauke Lu, maafkan kami. Edarkan ni. Dengar baik-baik, saya cakap sekali je. Pertama, pasukan pembinaan, saya yang tentukan. Semua bahan binaan, pelan. Jadual kerja. Tak ada sesiapa boleh campur tangan. Kedua, saya takkan benarkan duit yang saya laborkan ni. Gemukan lagi parasit kedua. Ketiga, kalau ada sesiapa yang terpengaruh dengan hasutan orang lain dan buat kacau kat tapak pembinaan, projek rumah akan dihentikan terus. Perjanjian sumbangan sebelum ni akan dibatalkan sepenuhnya. 10 juta tu anggap je sebagai pengajaran. Faham tak? Faham. Memang faham. Ah Cheng, jangan risau. Kami ikut cakap awak. Sebelum ni kami salah. Kami takkan buat macam tu lagi. Encik Lu memang berjiwa besar. Esok pagi pukul 8. Jentolak masuk bersihkan runtuhan. Beritahu semua balik kemas barang. Bersedia untuk kerja. Mak, pakai baju ni. Angin sejuk sangat. Kiang, esok kau kena turun tapak bina lagi. Nak kerja untuk tahu kelukan. Kalau kau sakit, kita sekeluarga tak layak dapat rumah nanti. Aku kuat lagi. Tak apa, cepat balut diri elok-elok. Cuaca sejuk berkuni. Tauki Lu tu, kata esok baru suruh kita kerja. Dia sengaja nak susahkan kita ke? Jangan merepek. Kontrak dah tanda tangan, hitam putih. Apa untungnya dia nak susahkan kau? Betul tu. Dulu Mak Lu Cheng baik sangat dengan kita. Sekarang dia sanggup balik. Nak bina rumah baru untuk kita. Itu dah cukup murah hati. Kita tahan sejuk sikit. Memang patut kita tanggung. Lidah Kiang, panggil beberapa orang datang punggah barang. Lu Cheng bukan kata esok baru mula ke? Kenapa malam-malam dah kena kerja? Apa semua ni? 1 lori penuh jaket tentera tebal baru. Puluhan pemanas minyak industri. Dan 200 set nasi kotak daging babi masak merah. Serta sop halia. Semua ni bos Lu yang suruh aturkan. Pembantu Chen. Ini. Bos Lu cakap, memandangkan kontrak dah tanda tangan. Kamu semua sekarang adalah pasukan pembinaan dia. Tapak pembinaan tak bela orang malas. Dan tak bela orang sakit. Cuaca ni sejuk sangat. Kalau ada sesiapa yang demam sejuk malam ni, esok tak ada tenaga nak kerja. Lambatlah nanti kerja. Cepat pakai ni. Pasang pemanas tu. Jangan sampai ganggu jadual kerja esok. HMPH. Ini semua dia yang buat kita susah. Semua orang nampak. Takilu hantar semua ni. Nak bagi kita peluang. Jaga air muka kita. Dia rugi puluhan juta. Siap hantar makanan. Pakaian tengah malam buta. Kita kena hargai kebaikan dia ni. Mulai esok. Buat kerja elok-elok. Siapa yang berani curi tulang lagi? Siapa yang berani buat hal kat tapak pembinaan? Tak payah tunggu Taukilu cakap. Satu kampung takkan terima dia. Bos Lu, bahan binaan dah sampai. 2 kilometer lagi nak sampai ke pintu masuk kampung. Arahkan penduduk kampung kosongkan kawasan. Sedia untuk punggah barang. Berhenti. Cepat berhenti. Bos Lu tak boleh masuk. Jalan utama ke kampung. Jalan tanah depan jambatan batu lama tu. Dah digali putus semalaman pakai jengkaut. Dah gali parit selebar 3 meter.
Sedalam 2 meter. Lori tak boleh lalu langsung. Bagi lokasi. Saya sampai sekarang. Bos Lu, Jalan dah putus terus. siapa pula yang tak suka kita senang ni? Nak sekat kita dalam kampung? Saya dah hubungi bahagian siasatan pekan. Diorang tengah tengok CCTV nak tangkap orang. Tapi jalan ni macam mana pula? Pemandu lori dari luar nak cepat-cepat turunkan barang. Sehari rugi kerja dah beribu-ribu. Tak payah tunggu. Liu, bawa 2 jengkot berantai. Dengan 1 jentolah. Sampai jambatan batu kat pintu kampung dalam 10 minit. Langkah pertama, timbos balik parit tu dan padatkan. Biar lori berat masuk turunkan barang. Langkah kedua. Jalan ni memang saya dah rancang nak baiki. Memandangkan diorang dah tolong gali permulaan. Kita teruskan je. Beritahu pasukan kejuruteraan. Pasir dan simen yang sampai hari ni. Jangan buat rumah dulu. Asingkan separuh. Lebarkan jalan tanah ni sepenuhnya. Ikut standard jalan kelas 3. Lebarkan sampai 6 meter. Dibina jalan konkret bertetulang yang tebal. Untuk memudahkan kenderaan jentera berat keluar masuk nanti. Pak Cik Liu, ratakan ni. Jentolak, padatkan. Baik. Lori masuk, punggah barang. Bahan binaan dah sampai. Kita boleh bina rumah baru. Penduduk kampung sekalian. Projek pembinaan semula villa teres kampung kita dimulakan secara rasmi hari ini. Kita sasarkan dalam sebulan. Semua tapak asas rumah di kampung siap dibina. Tiada masalah. Pasukan pembinaan dah mula kerja sepenuhnya. Fasa pertama tapak asas dah mula dicor. Penduduk kampung hari-hari sukarela. Pergi tapak binaan tolong jaga. Progres memang cepat. Bukan Kenny isteri Gadewang, Wang Giying, kenapa dia datang? Lu Cheng, Gadewang dah kena tangkap. Saya minta maaf bagi pihak dia. Dan bagi pihak semua penduduk kampung. Saya cuma nak merayu janganlah marah kami. Seorang buat, seorang tanggung. Saya memang tak berniat nak cari pasal dengan kamu. Selagi kamu hidup aman dan jujur, tak ada siapa akan susahkan kamu. Pasal rumah tu, kamu pun ada bahagian. Dah janji ya? Terima kasih. Saya tak upah kamu datang kerja. Tauke Lu, kami tolong tak nak duit. Cepat siap. Boleh cepat duduk rumah besar. Bos Lu. Ada masalah dengan besi tapak. Besi tahan gempa standard tinggi. Yang baru sampai semalam. Hilang 1 ikat. Nilainya berpuluh ribu. Itu untuk tiang penahan utama. CCTV bahan utama ada di titik buta. Tak rakam apa-apa pun. Tauke Lu, dengar dulu cakap kami. Kami ni, semalam dah buat 2 shift. Ronda keliling. Memang tak nampak sesiapa pun dekat stor bahan. Betul tu, Ah Cheng. Sekarang ni, Mana ada muka lagi? Nak buat kerja tak senonoh macam curi-curi tu? Awak kena percaya kami. Ini bahan untuk tiang penahan beban. Hilang 1 batang. Bangunan ni nanti akan runtuh. Ini bukan curi duit. Ini curi nyawa semua orang kampung. Tauke Lu, betul bukan kami yang buat. Saya cuma tengok hasil. Tak kira siapa yang buat. Peraturan dah saya tetapkan. Kalau ada barang hilang di tapak saya, mesti ada yang bertanggungjawab. Beritahu pasukan kejuruteraan. Sebelum jam 3 petang esok. Tak jumpa besi yang hilang tu. Projek Kampung Bayan ni ditangguhkan sampai bila-bila. Janganlah merengek lagi. Siapa Lu Cheng tu? Korang tak kenal lagi ke? Dia cakap tangguh. Dia memang boleh tinggalkan masalah ni macam tu je. Bahan ni, mesti bukan orang kita yang curi. Tak kira siapa. Kita mesti cari ulat ni. Sendiri. Betul, kita siasat sendiri. Kita geledah setiap rumah kosong. Ikut jejak tayar kat tanah tu. Abang, kita dah. Menyorok kat sini 5 jam dah. Tangan kaki dah kebas. Betul ke boleh tangkap pencuri tu? Dah datang.
Bukan ke tu Wang Ying dengan anak dia? Galei? Barang ni grade B. Tauki Huang Kat pekan nak beli separuh harga. lepas settle ni. Kita berdua terus pergi negeri lain cari Pak Cik kau. Siapa nak duduk kampung busuk ni? Duduklah. Rupanya dia. Sebelum ni depan Lu Cheng. Berlakon macam kesian sangat. Tak sangka sama je pencuri macam Gao Diwang. Siap nak tuduh kita pula. Kawan-kawan, serbu. Lepaskan aku. Korang buat apa ni? Lepaskan anak aku. Lepaskan aku. Ikat diorang kuat-kuat. Telefon Tauki Lu. Satu keluarga perangai sama je. Lu Cheng, kau tangkap aku pun tak guna. Kalau berani, panggil pasukan keselamatan datang. Tauki Lu, saya salah. Saya hilaf sekejap je. Pejabat Siasatan Pekan K? Saya Lu Cheng. Di kandang babi lama hujung barat Kampung Bayan. Kami dah tangkap 2 suspek curi bahan binaan besar. Barang curi pun ada sekali. Kerja hari ni batal. Esok pagi macam biasa, hantar bahan. Terima kasih, kerja bagus. Selepas beberapa bulan usaha semua, akhirnya rumah siap sebelum musim sejuk. Pemeriksaan projek semua lulus semalam. Ujian formaldehid pun lulus. Ikut perjanjian yang ditandatangani sebelum ni, setiap keluarga dapat satu rumah ganti 60 meter persegi siap diubah sual. Sesiapa yang namanya dipanggil, sila datang cap jari. Dan ambil kunci untuk masuk. Yang pertama, Song Jiangwo. Cheng. Tingkat bawah, tak payah panjat tangga. Seterusnya, Zhou Guimen, Mak Cik Zhou. Makcik Jo, dia panggil Katu. Cepatlah naik. Terkaku kat situ buat apa? Mak Cik Zhou, nah kunci unit 202, blok 2. Tingkat 2 ni, bukan kini tempat paling cerah dalam seluruh blok? Untuk saya ke? Asalnya saya nak bagi awak yang paling hujung. Tempat yang lembab. Tapi mak saya asyik. Sebut kebaikan awak. Dia kata awak ada sakit sendi reumatik terut. Tak tahan lembab. Tak boleh duduk tingkat bawah. Kaki pun tak kuat. Tak larat nak panjat tingkat 3. Tingkat 2 paling sesuai. Mak awak tak benci saya ke? Mak saya kata, dah berpuluh tahun berjiran. Masa tu semua orang tengah marah. Dia dah lama tak salahkan awak. Mak awak baik sangat dengan saya. Tapi saya buat perangai macam tu. Keluarga awak tak ambil hati. Saya ni orang tua gila. Tapi awak masih fikirkan saya. Saya rasa malu nak duduk sini. Kalau macam tu, jangan duduk sini. Cepat ambil kunci, lepas tu pergi. Hahaha. Aduh. Cheng, saya wakil keluarga saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih mak awak. Baiklah, cuaca dah sejuk. Semua orang cepat ambil kunci. Balik rumah panaskan badan. Seterusnya, Li Daqiang. Terima kasih. Terima kasih. Dah tak sejuk dah. Kiang, kita dah tak sejuk dah musim sejuk ni. Bos Lu, semua dah bagi habis. Encik Lu. Diorang nak jemput Encik Lu minum-minum. Tolong ucapkan terima kasih saya kat diorang. Bagi tahu diorang, rumah dah siap. Kontrak saya dah selesai. Tak payah makanlah. Mak, ayah, tengoklah rumah dah siap. Cantik betul dia Bina. 100 kali ganda lagi bagus dari rumah lama kita dulu. Rumah besar ni memanglah bagus. Tapi tak dapat pijak tanah kuning. Rasa kosong je hati ni. Jalan lama. Kawan-kawan pun dah pindah masuk rumah baru. Cheng, mak dengan ayah kamu fikir-fikir. Sekarang rumah kat kampung pun dah selesa. Kami nak pindah balik sana. Baiklah, esok saya hantar mak dengan ayah balik. Ayah, biar saya angkat beg. Mak dengan ayah masuk dulu tengok-tengok. Amboy, rumah ni memang cantik. Ma dengan ayah tengok-tengok dulu ya. Saya nak pergi cari Pak Cik Song main catur.
Mak, saya pun ada hal sikit dengan penduduk kampung. Mak biasakan diri dulu ya. Bertenang, bertenang. Minta maaf elok-elok je. Siapa tu? Kejap, kejap. Makcik, luka makcik dah okey ke? Tak payah beria sangatlah. Saya tahu saya tak layak masuk rumah ni. Mulut saya ni. Dulu mata dah kelabu dengan duit. Kena tipu dengan gade wang. Ikut dia pergi buat kecoh kat rumah kamu. Sampai kamu cedera pula. Hari ni, saya tebalkan muka. Kumpul telur ayam tua kat rumah. Kalau kamu tak terima, hati saya ni rasa sesak sangat. Air panas baru je masak kat rumah. Masuklah minum teh panas. Minum air, jangan malu-malu. Hari ini, kes pelanggaran disiplin dan undang-undang GAU akan diumumkan secara terbuka. Defendan GA didapati bersalah atas beberapa tuduhan, dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, dan semua harta peribadinya dirampas. Ahli keluarganya, Wang dan GA, disyaki terlibat dalam kes kecurian berkumpulan besar. Masing-masing dijatuhi hukuman. Aduh, kalau tak ada hal ni dulu, kan, bagus. Kakak ipar, jangan cakap macam tu, Kak. Kami yang bersalah pada kamu. Dulu kena tipu dengan gade wang. Terima kasih banyak-banyak pada Luceng yang berhati mulia. Dahlah, tak payah cakap pasal ni lagi. Makan kat rumah saya hari ni, ya? Kali ni saya dengan Pak Cik Lu pergi bandar. Jumpa banyak benda baru tau. Nanti saya cerita kat kamu. Saya bercadang nak labur lagi 5 juta. Kawasan yang tinggal ni, kita akan ubah jadi kawasan homestay komersial mewah. Kita tambah 20 unit villa mata air panas persendirian. Dengan cara ni, kita boleh selesaikan terus masalah pekerjaan untuk lebih 60 orang penduduk kampung yang lama. Tauke Lu memang murah hati. Ini memang bagus. Nanti, orang perempuan boleh cuci bilik tetamu. Orang lelaki pula. Jaga keselamatan dengan logistik. Kampung kita ni. Duit tiket kereta api nak pergi kerja luar pun. Dah boleh jimat. Ikut Luceng, memang ada rezeki. Bejan Yunje ni untuk percutian mewah. Sewa bilik semalam untuk tetamu. Sama macam gaji korang. Angkat batu bata kat tapak binaan seminggu. Tapi kerja ni taklah senang sangat. Mesti buat orang yang datang melancong rasa. Duit yang diorang bayar tu berbalo. Barulah bisnes boleh tahan lama. Esok pagi pukul 8. Semua yang dah daftar, berkumpul kat dataran homestay. Latihan bersurai. Ini tak bersih. Lap balik. Bukan dah bersih ke ni? Kat rumah saya, sinki lagi kotor dari ni. Pakai je pun. Ini bilik tetamu mewah. Standard tak sama. Ah Ceng, tolonglah makcik ni nilai sikit. Dia terlalu garang. Kata makcik taklah bersih. Nak potong markah pula. Makcik ingat masa kecil dulu. Poyang makcik kukuslah paling bersih. Sampai tepung atas papan canai tu. Pun makcik kikis sampai licin bersih. Ah Ceng, awak ni bos besar. Kenapa pula buat kerja ni sendiri? Makcik, dulu kita tak dapat cuci bersih. Sebab keadaan susah. Sekarang, tetamu sanggup bayar beribu ringgit untuk menginap. Mereka bayar untuk kebersihan dan kekemasan ni. Pengurus GAU tegas dengan makcik semua. Bukan nak potong gaji. Tapi nak ajar semua orang kemahiran yang betul. Bila semua dah dapat sijil pelayan kanan, nanti bila keluar, kita pun boleh dapat gaji tinggi. Dengan kemahiran profesional kita. Orang yang dihormati, betul tak? Makcik faham dah. Makcik ni yang keras kepala. Makcik tak takut susah. Makcik akan lap semula. Janji nanti, tetamu takkan jumpa satu pun celah. Makcik berlatih dulu kat sini. Saya nak pergi tengok tapak pembinaan kat bukit belakang. Air dah keluar. Bos Lu, air panas dah keluar. Air ni panas betul. Air yang bagus. Bos Lu dah kaya. Mata air panas semula jadi. Cepat kita angkut batu bata. Kita bina tembok 2 meter tinggi kat belakang bukit ni. Buat jadi kolam air panas peribadi. Betul. Apa yang Kiang cakap tu betul. Ah Ceng, ini tanah komersial yang kamu beli. Kami orang tua ni, takkan campur tangan lagi lepas ni. Sayang betul. Air panas ni mesti boleh ubat reumatik. Pak Cik Song, jangan pergi dulu. Kiang, ubah sikit pelan tu. Ubah macam mana, Bos Lu? Salurkan pipe utama ke dalam homestay. Tapi kat luar tembok tu,
Bina koridor panjang berbumbung. Buat beberapa kolam air panas terbuka percuma. Percuma untuk siapa? Untuk orang tua dan muda kampung berendam kaki sambil bersembang. Air panas cukup banyak. Semua boleh berendam sekali. Cheng, air ni boleh buat duit banyak tau. Bagi kami guna percuma? Ayah dengan Pak Cik Song boleh duduk diam ke kat rumah? Duduk diam rasa tak selesa satu badan. Orang muda kampung semua dah kerja dengan kamu. Tinggal kami orang tua ni. Hari-hari duduk kat tepi kampung berjemur matahari. Bosannya, kalau macam tu, baguslah. Saya bagi kamu semua kerja sikit. Berkebun. Cheng, kami memang pandai berkebun. Tapi sayur yang kami tanam. Sekarang tak dapat jual harga tinggi pun. Tak jual kat orang luar. Tanah ni saya bagi percuma kat korang. Benih dengan baja, saya yang beli. Awak dengan Pak Cik Song, tolong pimpin. Kumpul semua orang tua kat kampung ni. Asalkan sayur organik dengan telur ayam kampung. Saya beli ikut harga pasaran paling tinggi. Semua saya ambil. Dah Kiang. Tadi awak bukan risau ke tetamu mewah. Tak suka kampung ni kotor? Ada sikit risau. Sayur-sayur bebas racun yang orang tua tanam. Terus hidang atas meja. Inilah tanda nama emas terbaik untuk homestay kita. Faham tak? Bos Lu, cara ni memang mantap. Orang tua ada kerja, ada duit. Tetamu makan pun tak risau. Kita pun jimat kos logistik beli sayur. Cheng, jangan risau. Pak Cik dah tanam sayur seumur hidup. Garanti sayur ni bersih. Segar bugar. Petang ni juga saya pergi pekan ambil jaring pelindung. Kawan-kawan lama. Kali ni kita ada harapan lah. Pak Cik Song, ceron yang menghadap matahari ni, mesti tanam tomato. Tomato perlukan banyak air. Ceron ni tak boleh simpan air. Tanam timun dengan kajang panjang. Buatlah para. Biar dia menjalar. Ayah, Pak Cik Song. Tanam semua. Macam mana nak siram? Esok Kiang pergi pekan beli peralatan pengairan titis. Ambil pipe kecil dari mata air, sambung ke sini. Wah, jimat banyak tenaga. Tanah rata kat tengah bukit tu simpan. Saya suruh orang pagar 2 lapis dengan dawai besi. Nak bela ayam kampung. Nanti suruh makcik-makcik kutip telur setiap hari. Baiklah, ikut cakap kamu semua. Bos Lu, jarang tu saya beli. Sekali beli anjing yang bagus sikit. Jaga kebun sayur untuk pakcik-pakcik. Lepas ni, kejaga pintu kampung kita. Pengurus K, timbang. Pak Cik Song, timun ni memang bagus. Tak guna setitik pun racun. Semua guna baja organik dengan air bukit. Pak Cik Song, ikut harga beli yang kita dah tetapkan. Jumlah duit sayur 1,800 RM. Dah masuk dalam kad Pak Cik. Kiang, timbang masuk gudang. Tomato 50 kati. Timun kecil 30 kati. Kacang panjang 40 kati. Semua grade A. Aduh, tepi sikit. Pengurus Ga, telur ayam kampung dah sampai. Ayam-ayam tua saya tu. Hari ni memang rajin. 120 biji telur ayam kampung. 600 RM. Mak Cik Jok, duit dah transfer. Ya Tuhan. Seumur hidup saya, tak pernah dapat duit senang macam ni. Pergi tukar uniform. Tetamu sampai 10 minit lagi. Tukar sekarang. Pastikan bilik-bilik tu bersih berkilat. Bos Lu, bilik tetamu untuk 3 hari pertama dah penuh. Tempahan seterusnya dah penuh sampai bulan depan. Orang pekan tak ada yang datang kacau. Bagi 10 nyawa pun, diorang tak berani. Pasukan keselamatan kita hari-hari meronda. Kampung Bishan sekarang ni. Dah kukuh. Pergi tengok di gazebo air panas. Kakak ipar, air ni memang selesa betul. Kaki saya yang sakit ni, hari ni langsung tak rasa sakit. Cheng kata ni apa namanya? Air mineral sulfat separa. Cheng dah sampai. Hahaha, semua duduk je berendam. Jangan bergerak. Cheng, atau hari ni dapat 1,800 RM duit sayur. Seumur hidup tak pernah tengok duit tunai sebanyak ni. Pak Cik Song, ni duit hasil titik peluk Pak Cik. Belanja je. Cheng, Mak Cik tadi dah ambil duit telur. Nanti lepas habis kerja. Mak Cik nak pergi pekan beli 2 kati daging paha belakang. Malam ni datang rumah Mak Cik makan. Malam ni Mak Cik kena bertugas. Alamak, Mak Cik lupa pula. Hal tetamu paling penting. Kalau macam tu, esok mesti datang. Pelayan, kenapa timun ni rangup sangat? Lagi 2 pinggan. Baik. Ini hasil tanaman dari kebun belakang kampung kita sendiri. Encik makanlah, jangan risau.
Makcik, telur ni ayam kampung ke? Nanti masa balik. Saya nak beli telur 500 RM untuk bawa balik bandar. Tak ada masalah. Esok pagi saya pergi sarang ayam. Ambil yang baru untuk encik. Panas-panas lagi. Ah Cheng, temankan ayah minum sikit. Mak kamu ada kat bawah. Menari tarian dataran dengan makcik-makcik lain. Pinggang dah tak sakit dah. Hari-hari berendam air panas, dah elok dah. Cuba rasa sayur yang Pak Cik Song tanam ni. Ah Cheng, Rasanya lagi sedap daripada 6 bulan lepas. Dulu saya ingat, seumur hidup takkan dapat balik kampung ni lagi. penduduk kampung ni, Dulu teruk sangat sebab kemiskinan. ditambah pula dengan Gao Dewang yang jadi ketua. Semuanya dah rosak teruk. Tapi tengoklah sekarang, Mak Cik Jo. Buat kerja lagi cekap daripada orang lain. Li Dakiang pula jaga kita macam benteng besi. Pak Cik Song, tanam sayur macam jaga harta karun. Bila peraturan dah ditetapkan, orang takkan jadi jahat sangat. Masa tak ada batasan, mereka boleh hancurkan kamu. Bila ada batasan dan kepentingan, mereka boleh bantu kamu bina benteng. Betul, ini apa namanya? Ini namanya cari rezeki ikut peraturan. Ini namanya menang-menang. Semua, berhenti kerja sekejap. Dengar saya umumkan kira-kira. Hari ini, Beshan Yunje kita. Hari pertama percubaan operasi. Bilik, makanan, jualan produk tempatan, semua campur. 80,000. Ya Tuhan. Kaya. Kaya. Kalau sebulan macam ni, Asyik tahun nanti, satu kampung dapat berapa? Dean. Bos Lu, kampung Beshan dah bangkit hari ini. Bersulang untuk hari yang baik. Hahaha, kamu nak buat apa ni? Bos Lu, apa lagi yang kami boleh buat? Mestilah bersulang untuk kamu, wira kami. Cepat turunkan saya. Wira apa? Saya cuma buat apa yang patut. Sebenarnya, masa mula-mula datang, saya pun tak yakin. Yalah, kampung kita ni asasnya lemah. Lepas tu, benda macam tu pula jadi. Saya pernah fikir kampung ni dah tak boleh diselamatkan. Tapi bila nampak harapan di mata kamu semua, saya cakap kat diri sendiri, mesti cuba. Dan ternyata, saya tak salah pilih. Kamu tahu tak, dulu di mata saya, kamu semua ni orang macam mana? Orang jenis apa tu? Sekumpulan orang yang pentingkan diri. Tak tahu bersyukur. Tapi itu dulu. Dan saya yang silap. Korang dah buktikan yang manusia boleh berubah. Sekarang ni, semua rajin dan bersemangat. Koranglah yang terbaik. Bos Lu, janganlah merendah diri. Arak ni, bos kena minum juga. Terima kasih semua. Ini bukan usaha saya seorang. Kita usaha sama-sama. Barulah hidup makin senang. Bos Lu, cakap macam orang luar pula. Kalau tak ada bos, jalan tak siap. Buah tak boleh jual. Mana ada hari baik macam ni? Bos Lu, jalan dah siap. Anak saya tak payah jalan kat jalan lumpur lagi pergi sekolah. Buah dah boleh hantar keluar. Pendapatan keluarga saya tahun ni naik 2 kali ganda. Jom, kita sama-sama bersulang untuk Bos Lu. Pendapatan hari ni semua dibahagi. Semua orang dapat angpau. Esok pukul 12 baru buka balik. Ada pertunjukan bunga api juga. Malam ni jangan tidur awal. Hahaha, babi panggang dah sampai. Makan panas-panas. Panas sangat ni, biar sejuk sikit baru makan. Mari, mari, mari. Semua ambil gambar sama-sama. Semua berdiri elok-elok. Berdiri elok-elok. 1, 2, 3, Chief. Chief.